Daging masuk YouTube muka aku. Selamat datang ke Kejohanan Olahraga Sekolah Kebangsaan Desa Bakti kali ke-32 bagi tahun 2026. Hadirin, membuka tirai kejohanan pada pagi ini, marilah sama-sama kita berikan tumpuan. Hormat ini dimulakan dengan perayaan masuk Nur Negara Afrika Pimpin Muhammad Agung. Diiringi oleh pembawa bendera kejohanan yang terdiri daripada pemain hoki yang akan mewakili Temerloh ke Kejohanan Hoki MSSP di Kuantan pada 12 hingga 16 Julai 2026. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 12 orang pemain hoki SKDB terpilih ke Kejohanan Hoki MSSP. Kita juga telah mendapat Johan Hoki Perempuan MSSD Temerloh dan naik Johan Hoki Lelaki MSSD Temerloh. Perbarisan pada tahun ini bertemakan kemahiran masa hadapan. Kontingen yang sedang membuat lintas hormat sekarang ialah kontingen Rumah Hijau dengan motonya Hijau Terus Mara, Hijau Best. Kontingen ini diketuai oleh Putera Khalif Ryan Islam bin Muhammad Faizal dengan kekuatan 30 anggota. Kontingen Rumah Hijau bertemakan Future Butterfly Oasis. Rumah Hijau memilih maskot Oasis X Lumina, Guardians of the Future Oasis. Menyusul di belakang yang memeriahkan acara perbarisan pada pagi ini ialah kontingen dari Rumah Biru dengan motonya Biru Tetap Juara. Kontingen ini diketuai oleh Muhammad Islam bin Jalu dengan kekuatan 30 anggota. Kontingen Rumah Biru bertemakan Biru Generasi Inovasi, Merentas Masa Hadapan dan memilih maskot Blue Future. Seterusnya yang memeriahkan acara perbarisan pada pagi ini adalah kontingen dari Rumah Merah dengan motonya Semangat Membara, Merah Hebat. Kontingen ini diketuai oleh adik Brandon Naun, anak Wilson dengan kekuatan 30 anggota. Kontingen Rumah Merah bertemakan Kuasa Teknologi, Semangat Membara. Rumah Merah memilih maskot Cyberstorm.
Tampil seterusnya adalah kontingen terakhir iaitu dari Rumah Kuning dengan motonya Kuning Berdaulat, Gagah Perkasa. Kontingen ini diketuai oleh adik Razin Hairan bin Razlan dengan kekuatan 30 anggota. Kontingen Rumah Kuning bertemakan Robotic Drone dan memilih maskot Alvaro X. Hadirin sekalian, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Puan Nur Akmal binti Abdul Basir atas kesudian menyempurnakan perarakan lintas hormat sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan upacara menaikkan bendera kejohanan dan diikuti lagu Negaraku dan lagu Allah Rahmatkan Raja Kami dengan diiringi muzik di Bakti Brass Band Sekolah Kebangsaan Desa Bakti. Hadirin dipersilakan berdiri. Puan Nur Akmal binti Abdul Basir untuk kembali semula ke kemah. Hadirin dipersilakan duduk. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah ya Rahim. Tuhan Yang dihormati Puan Nur Akmal binti Abdul Basir yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Desa Bakti, yang berusaha Teknologis Muhammad Akbar bin Alias, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Bakti, Barisan Guru Penolong Kanan, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, para guru Barisan AKP, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dimuliakan. Sesungguhnya kami amat berbesar hati serta menghulurkan salam menyambut mesra kehadiran Bimbing Keputan, tuan-tuan dan puan-puan ke kejohanan olah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang berusaha Puan Nur Akmal binti Abdul Basir yang ketua Suri Padang bersama rakan, sukan cemerlang membina diri, mengerat ukhuwah, memupuk perpaduan. Hari ini kita adakan sukan, kita suruh cikgu hilang tadi. So, anak-anak boleh duduk dulu. Duduk dulu. Pada kita pergi balik. Duduk, rehat dulu. Sekolah kita masuk pelbagai acara di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Ada hari Isnin adalah hari cuti peristiwa diberikan kepada murid-murid. Pasukan pada hari ini, hari Isnin ni pada 13 Julai kita berikan cuti peristiwa, InsyaAllah. Bermula 14 hari Selasa kita dah masuk balik 2.30. Untuk makluman ibu bapa tahap 2, bermula 14 hari bulan hari Selasa kita akan adakan kelas tambahan kecemerlangan pada hari Selasa 14 hari bulan. Dan boleh sediakan transport untuk ambil hantar dan ambil masa pulang. Tak lama lagi bulan 10 kita ada satu sesi ujian pembelajaran matrik tahun 4 yang akan soalannya dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Kemudian kita ada selepas ini ujian percubaan, ujian akhir sesi akademik. Kemudian kita ada ujian akhir sesi akademik. Kita baru je lepas ujian pertengahan sesi akademik baru-baru ni, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan adakan untuk diperbaiki pada masa akan hadapan. Untuk makluman ibu bapa juga, pembawa bendera kita tadi adalah atlet hoki sekolah, di mana pada tahun ini bagi tepukan untuk mereka setelah berlatih hampir 2-3 bulan lah di padang sekolah sukan. Dan juga pelajar lelaki bawah 12 tahun lelaki hoki dapat naik johan. Alhamdulillah, 12 orang telah terpilih mewakili daerah ini. Sekolah cuti hari Isnin, dia orang tak cuti, dia orang kena pergi bertanding dan berlawan di Kuantan. Ibu bapa yang di mana pelajarnya terlibat bolehlah bersama-sama ke Kuantan memberi sokongan. Dan saya percaya NYDP pun akan turut bersama ke Kuantan, InsyaAllah memberi sokongan dan kita mengharap dan kemenanganlah untuk daerah Temerloh. Acara poetry, kita juga johan daerah Temerloh. Poetry ni bahasa Inggeris, bersagak dalam bahasa Inggeris. Johan daerah Temerloh ada 2 orang terlibat yang akan bertanding di Pekan pada hari yang sama. Akan kita di sana lah. Juga pada minggu seterusnya, minggu depannya, ada juga murid kita akan ke Lipis 9 bulan 8. Nah itu lah. Jadi banyak pencapaian Skor akademik dan juga sukan sekolah ini, dan bermacam-macam lagi yang tak perlu sebutlah. Banyak lagi yang kita akan masuk dan juga kita telah capai tanpa kita melupakan proses akademik. Ada yang datang pergi serang murid lain sebab budi, ada yang jatuh dalam lubang najis dan bermacam-macam isu buli dan sebagainya. Jadi saya mohon ibu bapa dan penjaga untuk sama-sama dengan pihak sekolah
menjaga Abdul Basir yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Desa Bakti untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya menyempurnakan gimik kejohanan olahraga Sekolah Kebangsaan Desa Bakti kali ke-32 bagi tahun 2026. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Harapan. Saya melihat guru-guru yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi memastikan ini menjadi satu memori yang akan dikenang bertahun-tahun lamanya. Akhir kata, saya berdoa semoga setiap langkah yang diatur hari ini diberkati, setiap peluh yang menitis menjadi saksi kepada usaha, setiap senyuman yang terukir menjadi pulang sebagai insan yang lebih baik daripada ketika kita datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa bangga dan sukacitanya, saya dengan ini merasmikan kejohanan SK Desa Bakti, kejohanan olahraga SK Desa Bakti kali ke-32 tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Teknologis Muhammad Akbar bin Alias untuk mengiringi Puan Nur Akmal. Sebagai simbolik perasmian, Puan Nur Akmal akan menarik penyendal dan seterusnya melepaskan bola-bola berwarna-warni. Serentak dengan itu, pancaran asap berwarna merah, biru, hijau dan kuning akan dapat kita saksikan melambangkan 4 warna rumah sukan serta semangat kesukanan untuk terus berjuang. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Seribu kali tetap ku berdiri, semangatku api takkan pernah mati. Rintangan datang ku tetap maju, keringat jatuh tapi ku tak. Ikram, bahawasanya kami pelajar Sekolah Kebangsaan Desa Bakti dengan ini berikrar akan mengambil bahagian dalam acara padang dan balapan antara rumah-rumah sukan bagi kejohanan sukan tahunan kali ke-32 dengan bersungguh-sungguh mematuhi segala peraturan dan undang-undang, menerima kemenangan dan kekalahan dengan penuh semangat kesukanan serta mengharumkan nama sekolah dalam segala acara sukan
di masa depan. Terima kasih. Up. Up. Kontingen Rumah Sukan. Driver tak ada lesen.